Kak! Kenapa kau tak cakap Bahlul? Aku cekik kau. Tuan suruh saya action. Tuan tak suruh saya cakap. Orang suruh action, lain kali cakap. Oh, macam kah? Bodoh. Ni budaknya. Bangun. Cil, sabar. Oh, kita kena tanya budak ni. Yes, Cil, jangan macam tu. Kau bangun sekarang. Kita takkan dapat jawapan kalau kau bunuh dia. Jangan jadi bodoh. Kau bagi tahu bait kat mana? Kalau kau bagi tahu, aku tak tembak kau. Aku takkan bagi tahu bait kat mana. Okey, kau buat aku tak ada pilihan. Cil. Kau beritahu je lah. Okey. Kau nak beritahu sekarang tak? Okey, aku beritahu. Okey. Okey, kau dah dapat. Aku nak kau cari budak ni. Kau cari sampai dapat. Okay. Kau baik mati je lah. Dio, jangan Dio. Selamat pagi semua, dengarkanlah nada suara dan irama yang menyakitkan telinga. Oh no, embun pagi yang lembut menyentuh pipi yang debu tanpamu ku kan terlewat, tanpamu ku kan sedih karena kaulah penyelamat tak akan sentiasa di hati. Saat 7 pagi akan ku tersedar, mungkin karena kau aku dapat merasa. Oh no, embun pagi yang lembut menyentuh pipi yang gebu
Hello. Ya, saya. Hah? Apa cik? Oh. Yalah. Terima kasih. Bila habis bayar hutang kau ni? Kerja tak jumpa lagi. Jumpa Allah, tanya duit dia je. Assalamualaikum. Salam. Lama tak jumpa bro. Busy. Oh, Duduk lah. apa? Tak motor dia. Dulu. Dari mana? Allah. Di rumah. Tapi siang tadi aku tak ada lah. Aku keluar. Pergi cek kerja. Oh iya ke? Habis tu? Kau buat apa sekarang? Tak apa lah, tak ada kerja. Aku nak jual harta pun tak ada. Kau sembang pasal harta? Hari tu aku jumpa Pak Su. Biasa dia bercerita kita tak dengar kan. Tapi kali ni cerita dia macam syok pula nak dengar. Aku pun dengar lah sampai habis. Pasal harta karun Yamada. Kau tahu tak? Tak pernah dengar pula. Cerita dia pasal apa? Okay, cerita macam ni. Pada tahun 1977, Pak Su lah cerita kan. Yamada dengan bini dia ni datang Malaysia. Dia nak buat bisnes. Yamada ni power bisnes. Tapi bini dia lagi power lah bisnes. Tapi masalahnya, bini dia nak anak. Tapi Yamada tak nak. Sebab nanti dia tak boleh fokus kat bisnes dia. Pula. Lepas tu? Lepas tu, diorang buat keputusan lah untuk bercerai. So masing-masing lain-lain pendapat kan. Tapi bisnes dia maju. Dah maju lah. Sebab bini dia juga lah. Sebab bini dia juga. Bini dia yang banyak tolong dia. Tapi cerai sebab seorang nak nak, seorang tak nak. Lain-lain pendapat. Bukan sebab bisnes tapi sebab family lah. Sebab family lah. Bukan sebab bisnes lah. Faham. Kesian. Lepas tu apa jadi? Okay, lepas tu si Yamada ni ada jumpa perempuan baru. Malaysia punya orang lah. PA dia sendiri. So Yamada ni decide lah. Dia nak kahwin dengan PA dia tu. Sebab apa? Sama pendapat. Sama-sama tak nak anak. Habis tu yang mana dengan bini pertama dia cerai tahun bila? 1980. Habis dia kahwin dengan PA dia tahun bila? 1984. Tapi Yamada silap. Hari berganti hari, dia sedar yang bini baru dia ni tak sama dengan bini yang pertama dia tu. Asal? Sebab bini pertama dia tu majukan bisnes. Yang kedua ni, bini baru dia makan duit banyak. Okay, lepas tu Yamada pun jatuh sakit. Tapi tak pasti lah sakit apa. Parah. Boleh tahan parah juga lah. Tapi dia dah wariskan harta dia untuk bini dia lah. So bini kedua dia ni dapat tahu. Jadi bini kedua dia ni plan lah.
untuk bagi Yamada mati cepat supaya dia dapat harta tu. Dia punya parah dia sampai ke diwasiatkan hati dia siap. Ya. Dia dah siapkan wasiat harta tu. Kaya tu Yamada ni. Tapi 2 hari sebelum Yamada mati, dia menghilangkan diri. Daripada pagi sampai ke senja. Tak ada siapa pun tahu. Bodyguard dia pun tak tahu. Senja tu baru dia balik. Dia pergi mana tak tahu lah. Tak tahu. Yang bercerita si Pak Su ni pun tak tahu dia mana. Pun tak tahu kat mana. Masuk. So, esoknya Yamada pun mati. Tapi harta tu bukan waris kat bini kedua dia, tapi bini yang pertama dia. Oh, jatuh kat bini pertama dia. Ya, sebab bini pertama dia yang banyak bantu dia pasal bisnes ni. Tapi Yamada bukan mati sebab sakit. Habis? Kena bunuh. Yang jumpa mayat dia siapa? Polis ke apa? Yang jumpa mayat dia, Bodyguard dia. bodyguard dia. Mati, kena bunuh pakai apa tu tak pastilah. Tak tahulah bini kedua dia plan macam mana. Dan ni Pak Su yang cerita lah, tahu betul ke tak kan? Sebab dia dulu polis kan, dia yang handle kes Yamada ni. Tu pasal Pak Su tahu sebab kes ni dia handle. Kes ni dia yang handle. Tapi macam tak menarik dia. Relax lu, cerita ni baru start nak menarik. Tak. Apa? Kesian ke? Dulu lah ada gosip. Famous juga gosip ni. Pasal Yamada. Punca bini dia, bini kedua dia yang bagi tahu. Gosip apa dah? Harta dari kosmos. Harta dari kosmos. Lepas apa jadi? Okey, lepas 3 hari Yamada mati. Lepas bini kedua dengan dia tangkap lah. Semua dah tangkap lah. Semua dah tangkap apa semua. Bodyguard Yamada jumpa polis. Buat apa? Dia serahkan briefcase kesayangan Yamada. Briefcase Yamada tu dekat bodyguard. Siapa nama bodyguard dia? Mota. Okay. Sehari sebelum Yamada mati, malam tu lah. Dia serahkan briefcase ni dekat Mota. Dia Yamada? Ya, Yamada yang serahkan briefcase ni dekat Mota. Lepas tu? Lepas tu, Tapi briefcase kesayangan Yamada tu dekat Mota. okay. So, dia tak kena apa-apa ni ke? Orang tak suspect dia ke apa, dia memang kena ke? Polis dah siasat dah. Mota ni dah geledah dah. Rumah dia apa semua. Tak ada jumpa apa-apa bukti. Oh, memang tak ada. Tapi wife pertama dia tahu kan dia mati? Wife pertama dia ada time tu. Oh, turun juga Turun juga. Dia dah balik Malaysia dah. Yang si Mota dah lama lah kerja dengan dia. Si Mota dah memang lama lah dengan Yamada ni. Dah jadi kesayangan Yamada dah. So, tak boleh nak suspect apa juga kan? Ya, betul. Setia lah, bodyguard setia ni. Bodyguard yang setia dengan Yamada. Paling lama dengan dia. That's why dia bagi briefcase tu. Faham? Okay, tak pasal. So, apa yang boleh jumpa dalam briefcase tu? Kod rahsia, peti besi. Tapi wujudnya peti besi tu, tak siapa pun tahu. Ibu Mota yang rapat dengan Yamada tu pun tak tahu. Itu pun dia tak tahu. Habis yang harta tu? Yamada punya lawyer kata wasiat tu dibagi kat wife pertama dia. Cukup, tak lebih, tak kurang. Tak ada harta Yamada yang hilang lah. Jadi harta daripada kosmos tu mungkin gosip kan daripada wife kedua dia tu. Bini pertama Yamada suruh beberapa pihak ni untuk robohkan rumah. Rumah siapa? Rumahnya Yamada. Tapi kawasan tu polis jaga lah. Takut media datang buat liputan. So Pak Su kat situ lah. Pak Su pun tolong jaga rumah tu. Lepas je separuh dirobohkan rumah Yamada tu buat tu, mereka jumpa peti besi yang dia orang masukkan, yang dia orang cari lah selama ni. Tak tahu datang dari mana. Polis memang jumpa peti besi tu, tapi dalam peti besi tu cuma ada surat je yang menunjukkan untung syarikat ke rumah-rumah kebajikan kat Malaysia dengan Jepun.
So macam mana yang Mada boleh jumpa harta dan rasa tu? Masa tu lah, ni cerita daripada Wife kedua dia. wife kedua dia. Lepas tu 3 bulan sebelum yang Mada mati, yang Mada cakap kat wife kedua dia yang ada benda jatuh dari langit kat belakang office dia. Benda tu ada harga tapi tak tahu apa, tak bintang ke kristal ke. Kalau kata wife kedua dia, yang Mada memang ada tunjuk dekat dia. Benda yang jatuh dari angkasa tu katanya komet. Tapi itulah, Sahih tak sahih tak tahu lah. sahih tak sahih tu tak tahu lah sampai sekarang. Menarik. Habis apa jadi kat Mota tu? Oh, bos tu kata kalau kau nak tahu, kau pergi jumpa je lah anak dia. Anak dia ada je kat bandar tu. Buat apa saya kat bandar? Tak, dia biasa lepak dengan budak kerja dekat snooker tu. Apa pak supporter kat? Nama dia? Boy. Boy. Memang seorang je kot aku rasa yang kerja kat snooker tu. Itulah dia. Mungkin itulah boynya. Harta dari kosmos. Ya, harta dari kosmos. Cuma aku ada satu soalan. Jadi kau jangan marah. Baik. Asal kau pakai spek hitam malam? Cukup. Aku boleh bayar hutang aku. Aku nak cari boy ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boy kan? Boy. Zal. Kau siapa? Amber. Boy. Zal. Boy. Kau combat kan? Aku kawan dengan Bat. Azal, dia ada masalah dengan kau? Tak ada. Tak ada masalah apa. Cuma aku nak jumpa Bat tapi aku tak tahu nak jumpa dia macam mana. Boleh tak kau bawa aku jumpa Bat? Asal aku pula nak kena bawa kau jumpa si Bat ni? Sebab kau kawan Bat? Malas lah, aku banyak kerja lah tu. Sorry lah. Kau kan dah balik. Aku nak balik lah ni, aku banyak kerja ni. Aku nak kena buat tu, nak kena buat ni. Kat rumah lagi ada benda lagi. Bat. Enggak. Boy. Bat boy, tolong aku. Tak ada. Aduh, mati pula. Aku nak kena banyak kerja lah. Pandai-pandai kau lah, pandai-pandai hidup. Bat. Tolong aku. Boy, boy tolong aku. Bat boy. Sini boy. Tak ada Bat. Ya, tak kisahlah mana pun tolong Tak aku. ada. Pandai-pandai kau lah. Malah lah kau ni. Nak pergi mana? Kau kena tolong aku gila. Lah Tak boleh. Tolong. Aku nak cepat ni. Tolong. Kau ni? Kau dah mati. Tu makan dia. Kalau kau nak si Bat, dah kejar aku.
Dio, aku ke tempat biasa. They find it blossom flowers. There's always stories, Hollywood movies, call it love. We are police psychomassive. Bos. Sabar bagi aku free gear dulu. Kau nak apa sebenarnya ni? Ha? Aku nak tahu, aku nak jumpa Bat lah. Ada apa dengan bat tu? Ha? Kau sampai kejar aku. Jatuh Penat kau tahu tak? Aku balik. Sabar. Apa masalah? Aku nak tanya pasal harta yang ada. Dengan harta je senyap. Aku lari daripada kau jauh sampai sini. Kau nak cari Bat tanya pasal keluarga Yamada. Macam mana kau tahu yang Bat ni ada kena-mengena dengan keluarga Yamada? Adalah orang tua ni kenalan aku juga. Dia ni polis pencen. Masa tahun 78 tu, dia yang settlekan kes Yamada ni. Dia ada beritahu aku yang ayah Bob ni bodyguardnya si Tuan Yamada ni. Tak nak dapat lah. Tu aku nak cari si Bat ni nak tanya. Tak payahlah. Benda tu bukan dia percaya pun. Harta dari kosmos? Itu Bat harta kosmos. Lagilah. Kau buang masa je lah aku cari dia. Tak payah. Dia tak percaya. Memang dia tak percaya langsung benda ni. Tak payah. Buang masa kau je. Boy. Kau tahu tak? Pasal masa zaman tu, polis ada jumpa satu peti besi. Aku tak tahu. Bat tak ada cerita apa-apa pun dengan aku. Apa benda peti besi tu? Masa tu, cerita ni lain sikit lah. Polis jumpa peti besi. Orang yang kat situ semua jumpa benda tu. Peti besi tu. Bila orang buka je peti besi tu, dalam peti besi tu, ada surat-surat yang menyatakan yang Yamada ni nak share keuntungan syarikat sedikit dekat rumah kebajikan Malaysia dengan Jepun. So, apa kena-mengena harta dia dengan kau? Tak ada kena dengan aku. Benda ni ada kena-mengena dengan ayah Bob, ayah Bat. Aku rasa lah. Dio. Macam mana kerja yang aku bagi? 那个工我叫你做了吗？做了，我等在那里。
Bos, kita orang dah tahu dah kat mana anak bodyguard Yamada tu. Okey, bagus. Itu budak aku nak secepat mungkin. Yang ayah Bat cakap peti besi tu dia tak tahu kat mana. Aku yakin. Aku rasa ayah Bat tu dia memang tahu peti besi kat mana. Jadi, apa yang pelik ni? Tak. Dia tak pelik. Aku rasa ayah Bat tu dah ambil sesuatu dahulu dalam peti besi tu sebelum polis jumpa. Oh. Tu kalau betul lah dia Abang ambil something, dia ambil apa? Penunjuk arah. Ke mana? Harta dari kosmos. Man, bos. Kita orang akan settlekan cari budak tu sampai dapat. Okey. Gerak. Sebenarnya siapa budak tu? Apa pentingnya di dalam misi kita kali ni? Ini semua harta karun je pasal ni. Kita ikut je lah cakap bos. Apa bos suruh buat, kita ikut je lah. Menarik. Dah berapa lama dah ni baru keluar tajuk? Macam ni lah, boy. Kau bawa je aku jumpa si Bat tu. Kita tengok harta tu wujud ke tak wujud. Kalau betul harta tu wujud, kita share bertiga. Aku, kau, Bat. Tapi kalau betul harta tak wujud, apa yang kita borak malam kita lupakan. Kau yang kenal aku yang kenal kau. Kau cakap senang lah nak lupakan macam tu je. Harta, babe. Kau tak percaya aku sebenarnya kan? Yelah, aku baru jumpa kau, kau pun baru jumpa aku. Kau kalau nak kenal hati budi seseorang tu, kan, percaya tak percaya, paling lama setahun lah Syak. Ini tak sampai 1 hari lah. Nak tak? Nak lah. Diam. Bawa je aku jumpa Bat tu. Nak jumpa Bat? Yelah. Tak nak janda? Janda tak nak. Okey. Ini tempat lepak kau Aku tak pernah dulu naik kat sini. Boy. Semalam kau buat apa? Semalam aku tengok YouTube. Cerita tajuk dia Pus apa tah, dia punya channel dia. Cakap banyak. Tahu. Cerita tu best tak? Cerita dia aku dah tengok daripada episod 1 sampai habis. Tak best. Tapi channel tu katanya nak buat short film baru. Okay. Mana member kau? Tu lah, tak sampai. Aku dah jumpa dia semalam. Aku paksa dia juga lah. Cerita pasal yang kau nak tu kan. Harta apa benda tu, aku tak tahu sangat kan. Sekejap lagi dia sampai lah, dia bawa apa benda jadah dah tu. Oh, dia buat something nanti? Dia buat something nanti. Nanti kau tengok sendiri lah, tunggu. Hello. Tu sampai lah budak tu. Hey, what's up man? Ni Batman. Bat. Gurau je. Batman, berontak kau Batman. Mana barang? Barang lah, takkan pay the pop. Barang ni je. Ni apa?
Inilah barang yang aku nak tunjukkan kau tu. Ni bapak kau tinggalkan? Betul lah bapak aku lah. Jangan bapak aku lah. Betul. Bapak aku. Dan inilah masterpiece. Wow. Amat dahsyat. Amazing. Surprise. Mother. Wah. Tapi ni apa? Ni betul lah. Tapi dekat mana peta ni nak bagi tahu? Tak tahu lah. Aku dengan bapak aku pernah cari. Tak jumpa. Tak tahu kat mana. Macam mana kau tak tahu ni? Tapi harta ni wujud lah kan? Dah ada peta bagai ni semua. Ni ada gunung. Ni apa ni? Pokok. Ni sebenarnya sungai. Oh, ni sungai? Kau cari kat mana bapak kau? Banyak tempat aku cari. Mana-mana aku pergi. Tak jumpa juga. Bapak kau kat mana? Minta tolong bapak kau. Bapak aku tak ada kat sini. Dia dekat tempat lain. Apa kata sini? Korang ambil gambar. Peta ni biar aku ambil. Asal kau ambil? Biarlah aku ambil. Tak boleh, bukan hak kau. Kau bagi aku ambil. Aku tak bagi. Tak. Sini. Masa SP yang dulu geografi aku A plus babe. Ini. Kau seorang je sekolah? Kita orang tak sekolah lah. Okey. Sebabkan ada harta ni, kalau wujud benda ni, ambil lah. Kau ambil lah. Harta? Harta ada, kau ambil lah. Ambil semua? Tak, peta. Peta ni, kau ambil lah. Kau ambil gambar lah, kau tolong aku lah. Boleh. Kita cakap boleh lah. Boleh lah. Tapi, dengan syarat. Kau kena belanja aku ni. Aku nak spare part motor. Tak ada. Bongok. Kalau tak ada peta ni. Spare part motor. Tak ada spare part motor. Dia tak bagi. Betul? Betul. Susah lah. Peta ni biar aku ambil. Korang ambil gambar je nanti. Susah. Ni peta siapa? Peta aku ke peta diorang ni? Aku yang owner ni pun diam ni. Tak kira. Spare part motor. Tak adalah. Tak payahlah. Sepupu kau mana Jol? Lama tak nampak. Tapi backup pula. Alahai. Kau ni. Aku nak cakap pasal spare part motor. Amber, sebelum kita mulakan ni dulu, aku nak bagi tahu yang Bat ada pesan. Kertas peta ni sebelum ni dia berbentuk perahu lah, bentuk perahu. Itu je aku nak cakap. Mungkin hint dia kot untuk kita siapkan puzzle ni. Tak kisahlah, kita cari je dulu. Tengok macam mana keadaan dia. Hello. Amber. Kau kat mana? Kau datang tempat aku sekejap. Bawa map tu sekali. Okey. Sini cepat. Sini. Cepat. Sini. Sini cepat. Sini. Cepat. Apa dia tu? Kau bawa peta tak? Mana peta? Ada. Sini. Peta ni. Kenapa? Okey. Sekejap
Mana ni? Sabarlah kejap. Allah. Ha. Okey. Kau tengok. Cuba kalau terbalikkan. Sama dengan bentuk gunung tu. Aku rasa. Kau rasa tak apa aku rasa? Aku rasa sama yang kau rasa. Kita pergi. Boleh. Tapi jangan bagi tahu Bat. Kita cari dulu. Lepas tu baru kita bercerita kat Bat. Okey, deal. Betul kat kita kot. Sini kan tempat dia? Nak? Tak ada kat aku. Tak ada kat aku juga. Nak kat kau lah. Kat aku Ha. Saja je. Ni. Nak buka ke? Buka. Kan kalau ikutkan dari map tu X kat sini. Tapi kat dalam ni ada lagi. Masuk dalam lah, kita masuk. Apa dia? Dalam lah kita masuk. X kat sini. Aku set kat sini pintu masuk je. Okey. Aku tunggu lagi. Ha, jalan lah. Jap. Kita jangan beritahu dekat si Bat yang kita dah cek dulu. Deal. Kenapa kan? Aku rasa macam something lah. Tantang dalam tu banyak harta kot si Yamada tu. Kita pun tak tahu berapa banyak jumlah tak bintangnya jatuh tu. Kan? Kalau ada banyak, kita bawa keluar sikit je. Lagi separuh kita simpan tu. Kau percaya cakap aku, kalau kes ni bocor, kan? Harta tu jadi milik kerajaan tau. Simpan yang lebih, kita ambil yang sikit dulu, macam. Okey. Okay. Ini backup plan je. Tak ada hal. Ya. Kena hati juga. Hati yang terlama. Mana? Jalan lah. Peta kau pegang. Terus. Jangan gaduh dengan kayu. Tak, aku tak gaduh dengan kayu. Selamat tempat ni? Selamat, insya-Allah.
Biar betik. Besar tempat ni. Takkan tak perasan bangunan sini. Apa kejadahannya ada bangunan kat sini? Bangunan apa sial? Betul tersorok ni. Memang payah nak cari benda ni. Jom lah. Biasa tempat-tempat macam ni banyak cabaran. Ngarut lah. Ember? Okay. Ember! 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 Apa hal ni? Ada kali ni. Aduh, wai. Ada saya. Opa! What the fuck? Apa saya tadi? Itu semua kambing tu. Kita pun ada cabaran. Tapi bajet ciput. Bajet ciput pun lama kena tadi mati duk aku. Bila aku mati, harta tu aku punya seorang. Harta. Jom cari jom. Sama cari. Susahlah. Bangunan besar sangat. Nak cari macam mana? Tempat lain dulu lah. Amber! Oh, Amber! 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 Apa? Aku salah jumpa benda ni. Kata tak bintang. Aku rasa ni tak orang. Kau ni bau tak bintang ni. Macam mana kau tahu? Aku nak bau tak bintang. Aku kan geografi aku A. Ni ya. Betik. Betul lah tu. Aku kat sini. Kalau betul, kita berjaya lah. Siap. 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 Siap.
Gila. Dia main gila. Jom. Sana jom. Ya. Ini adalah Lanun tu. Telanun? Mana kau tahu ni? Kau jangan main sebat je. Teori mana kau ikut? Tapi banyak ni harta ni. Macam ni kita nak bawa balik? Kita bawa motor je. Aku tak tahu hati Lanun letak aku sebat je. Dan aku tak tahu pun hati datang dari mana. Dan aku rasa tak payah bawa keluar. Kita simpan dulu kat sini. Kita bawa ini je. Tapi ini pergi kita tanam ke depan. Okay. Aku okey. Fuck. Macam mana boleh ada kat sini? Macam mana bangunan boleh ada kat sini? Tengok belakang kau ada apa? Ada pantai lah ni. This is masterpiece. Ke kita dekat dalam bunian lah? Harut lah. Mana ada? Biasa cerita-cerita Melayu. Masuk tempat lain, keluar tempat lain. Macam ni lah. Masalahnya dekat ujung bandar kita ada laut. Dia kena masuk akal juga. Masuk Tuhan. Tapi kau kata dulu sekolah geografi A. Air terjun dengan air laut ada connect. Aku rasa air terjun air gunung. Aku tak sedap badan lah. Aku rasa turun balik jom. Balik lah. Barang pun dah jumpa. Jom lah. Kalau dia jumpa lagi akan besar aku. Simpan dulu yang tu. Boleh. Simpan dulu yang tu. Ingat kat sini tau. Ya. Aku pun tak apa nak ingat. Kau jelas suruh ingat. Ingat je lah. Dia ingat tempat ni tak selamat. Apa nanti kita bawa obat. Kita cakap dia kita jumpa kat sini. Boleh boleh. Ni sekarang kau call obat. Cakap ni kita jumpa. Kita tahu tempat kat mana.
Lepas tu nanti kita bawa batu, kita pura-pura macam kita tak jumpa, tak pernah pergi tau. Ya. Ni, jom. Kau nak bagi aku berapa ni? Kau dah suruh aku nipu. Nantilah, nanti kita pilih lah. Tengok berapa harga boleh jual. Kawan aku. Ya, kita bukan tak bagi batu, kita bagi juga nanti. Jom. Sekejap ni. Cik. Mana jalan kau? Sama. Baik. Aku nak cakap ni. Menyesal tu kau keluar daripada keluarga kau tu. Aku dengan Amber dah jumpa dah. Kat mana? Air terjun. Tempat tu dekat air terjun, harta tu. Bukan tempat tu bahaya. Ada binatang-binatang buas di situ. Itu satu. Sebab kawasan tu bahaya. Satu lagi, peta tu kat kau. Memanglah orang tak cari benda tu. Peta tu mana? Peta ni bagus simpan tu. Aku rasa tak sedar hati lah. Tak payah pergi. Takkanlah tak jadi. Kita pergi je, tak apa. Aku nak harta tu. Esok nanti aku roja Kita pergi je. Ready for adventure? Jalan mana? Map aku pegang, biar aku depan. Boleh. Kau yang pegang, kau tahu lah jalan mana? Leo, apa nak buat ni? Tak apa. Kita tengok je dia orang dulu. Okey. Kau anak bodyguard pun kau tak tahu jalan? Aku tak tahu. Kat mana? Sini. Kita tengok ni. Kat mana? Ini? Ya. Kau rasa kat mana? Sini. Kalau ikut peta ni, aku rasa sana. Kau betul? Ya. Tengok ni. Betul. Kan? Sana. Kau tanya Bat tu. Anak bodyguard. Kau cari apa? Kau sini? Sorry tu, aku tengah tangkap tu. Bro. Apa ni? Pistol bro. Kau diam. Kau tembak kau nanti yang. Kau dah tahu tempat kat mana kan? Sekarang bawa kita orang. Aku tembak kau orang ni. Apa yang kau tengah gege ni? Macam menagih lah. Cepat sikit. Jalan. Jalan je lah. Kau jalan cepat sikit. Siapa sial korang ni? Kau jangan bunyi boleh tak? Kau bagi tahu je kat mana tempat tu. Kita lepaskan kau. Jalan. Cepat sikit lah.
sabar. Ya. Okey. Jangan tala kat aku lah benda tu. Sini. Cepat sikit. Sakit. Sabar tak? Aku nak kena tengok map ni betul-betul. Cekik lah. Alai. Ni mati ke jatuh? Ni mati. Terjun lah. Tak, asal kau berhenti? Kalau ikut kartu kat sini. Kau buat apa lagi? Cari lah sekarang. Tak payah nak tunggu-tunggu. Ya, kita orang delete lah bro. Alamak bro. Ya, kita orang cek dulu. Cek. Ngirap dulu kan dia ni. Tembak yang. Belum. Boy, bye. Sini. Okey, kita dah tiba dah. Bawa ke sana. Oh, bagi aku kan. Hei. Kan? Dah jumpa. Mantap. Kita boleh serah kat bos. Ngajak. Berhenti, tembak kau. Berhenti. Oh, kenapa buka baju
Dah terlepas. Tak apa. Biar dia orang. Apa yang nak jalan dengan bos? Aku dah pengsangkan lagi seorang lagi. Jom. Silver. Betul dia buat gelang lah boy. Boy. Hello, Bat. Kau kat mana? Kau jangan apa-apa gambar Okey, barang tu ada. Kau bagi tahu lokasi malam ni kita orang sampai. Okey, baik. Gambar kan diorang. Diorang nak barang ni. Kau dengar tak? Tak boleh jual lah. Diorang nak barang ni. Kita kena selamatkan Bat. Sepak. Kalau kau tak nak sepak, aku yang sepak. Aku banyak masalah pun ni dia boleh jual. Aku tak kira, malam ni juga. Malam ni aku nak benda ni Bat selamat. Siap. Ini dah sampai. Dia tunggu tu. Kawan aku. Ni aku minta tolong dia. Beh. Aku boy. Apa cerita? Betul dah. Nak selamatkan kawan dia ni, Bat tu. Aku nak kena pulangkan benda ni. Ni bukan harta dari kosmos. Kita orang dapat. Tapi sekarang ni member kita orang pula cagaran. Nanti aku cerita panjang sangat cerita dia. Jom gerak. Member aku, Bat, aku nak selamatkan dia. Nanti apa aku nak cakap kat mak dia. Korang gerak lu. Aku sembunyi lu. Kalau ada emergency aku ambush. Mana Danish ni? Tak tahulah bos. Satu hari ni telefon dia tak dapat. Akhirnya korang datang juga. Mana barang aku? Ataupun kau nak kawan kau ni mati? Mana barang tu? Bawa sini. Jawab. Barang ni yang orang gila-gilakan dapat juga kat tangan aku. Bangsat. Kurang hajar barang aku. Bos. Bangsat.
Memang sial lah kau ni. Kau sepak aku tadi. Aku belum makan nasi lagi, sel. Kena makan keluar. Gentleman tak? Wan. Gentleman Aku kalah lu keluar. Gentleman Tu by one tak gentleman. Dulu. Aduh bro, lama. Bat. Tak guna. Ni semua salah kau. Kau yang lempar aku yang kena. Aduh, kau pula jadi lauk. Kau lauk apa? Aduh. Lauk budu cicah kari. Aduh. Ustaz!
kena aku pula. Yo, sekarang. Ini asyik kamu bunuh ha. Jangan bergerak. Tapi polis. Turunkan senjata anda. Jaga dah. Bangsat. Tuan-tuan. Yes, kawan. Kak. Kawan saya lagi dalam. Kau jangan main gila dengan aku tak dapat barang aku, mati kau kat sini. Angkat tangan kau, letak atas kepala. Pusing perlahan-lahan. Celaka kau, Danish. Mana siap dia orang ni? Dah belum? Thank you lah kepada korang semua sebab dah dapatkan barang ni. Ini barang yang sangat berharga. Tapi untuk apa pun, aku minta maaf dekat korang. Aku tak boleh bagi harta ni dekat korang. Ini dah jadi harta kerajaan. Cuma korang, aku akan tolong korang untuk dapatkan imbalan disebabkan korang dapatkan harta ni. Dan aku nak ucapkan terima kasih juga sebab korang, Jimmy dah kena tangkap. Untuk sepengetahuan korang, Jimmy tu salah satu penjenayah yang paling pihak polis hendak. Dia dah lakukan banyak jenayah. Ya, aku tak expect sebenarnya dia akan terlibat dalam hal ni juga. Sebab pada awalnya aku fikir ini macam something agak mitos. Tapi ya, tak sangka yang benda ni betul-betul wujud. Dan aku ucapkan terima kasih lagi sekali. Okay. Habis bab macam mana? Okay. Untuk bag, aku dah bawa dia ke balai polis. Disebabkan bag tu adalah orang paling penting. Dia paling dikendaki oleh tim Jimmy ni. Awal-awal lagi aku dah bawa dia ke balai untuk keselamatan dia. Jadi alhamdulillah dia tak ada apa-apa. Okay, korang jangan risau. Okay. Baguslah kalau macam tu. Lepas nanti kita orang pun buat report kat balai. Terima kasih tuan. Tak ada patah siut.
Wah, berbuih juga mulut aku ni macam kita. Hasil pun tak ada. Siapa cakap tak ada? Siapa cakap tak ada? Siapa cakap tak ada? Itu sikit je. Siapa cakap tak ada? Kita dah ambil, korang standby kat kereta. Pak ni memang aku kahwin dengan Daya Trisha betul-betul lah siap. Sial lah. Kalau harta daripada Kosmos, dia orang boleh ambil. Tapi dia orang tak tahu. Harta dari Landong. Jom.